Assalamualaikum dan hai semua. Saya Wan Muhammad Afi. Ini sekolah saya dan sekolah kita bersama. Sekolah yang ceria dan bersih lahir dari warga sekolah yang bertanggungjawab. Kebersihan itu sebahagian daripada iman. Mari saya bawa anda semua meronda menjaga kawasan sekolah kita. Koridor sekolah, tempat kita lalu setiap hari. Lantai bersih, tiada sampah selerak, nampak kemas. Langkah kita ringan, hati pun rasa selesa. Koridor cantik, semua pun senyum gembira. Saya jalan, saya kutip. Kelas kita, tempat belajar dan menimba ilmu. Meja dan kerusi tersusun rapi menanti kita. Kalau bersih, semua rasa selesa. Kelas bersih, vibe ceria, hati pun happy. Saya jalan, saya kutip. Di sini, tempat kita bersih dan uruskan diri. Kawasan tandas perlu dibersihkan biar sentiasa wangi. Kalau bersih, kita pun tak geli. Tandas bersih, semua rasa puas. Saya jalan, saya kutip. Pondok, tempat kita duduk rehat dan menunggu. Pondok kena jaga biar sentiasa kemas dan selesa. Kalau bersih, semua rasa nyaman. Pondok cantik, duduk pun santai. Saya jalan, saya kutip. Kantin sekolah, tempat kita makan dan gelak ketawa. Pinggan mangkuk kena susun lepas makan. Jangan tinggalkan sampah. Kantin cantik, makan pun lebih seronok. Saya jalan, saya kutip. 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 Terima kasih semua ikut saya ronda sekolah hari ini. Semua cantik dan selesa kerana kita jaga kebersihan bersama. Ingat ya semua, saya jalan, saya kutip.